Hai, Assalamualaikum guys, bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorana Vlog. Ok guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah tentang 5 model skuter yang dah masuk awal tahun 2026 ni. Jadi tahun ni pun dah bulan 5 dah. Ni pun dah tengah bulan 5. Kira dah nak hampir habis penggal pertama, nak masuk penggal kedua dah kan. Jadi ini adalah 5 model yang dah masuk pasar Malaysia pada awal tahun 2026 ni. Jadi ada beberapa model skuter yang datang daripada beberapa jenama yang berbeza lah. Jadi kalau kata kau nak tahu apakah 5 model skuter yang dah masuk pasaran Malaysia awal tahun 2026 ni, kau kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Jadi pada siapa yang berminat kepada konten-konten yang ada dalam channel AMRV ni, sila consider untuk subscribe, ok? Dan juga boleh juga tonton video-video yang lain. Ada banyak lagi video yang kau boleh tonton dekat dalam channel AMRV ni. Jadi sebelum kita start, kita tengok intro ni dulu guys. Ok guys, untuk model skuter di tempat kelima iaitu Peugeot Speedfight 4 Plus 150cc. Pasaran skuter Malaysia terima satu lagi model skuter daripada Peugeot Motorcycle yang dipasarkan oleh Aveta Global Marketing di Malaysia. Speedfight 4 Plus hadir dengan reka bentuk yang sporty dan juga agresif. Peugeot Speedfight 4 Plus hadir dengan beberapa ciri menarik iaitu seperti 5 inci LCD digital meter, soket pengacasan USB, ruang penyimpanan di bawah tempat duduk yang boleh muat sebuah helmet open face, tangki petrol 7.4 liter, ABS dual channel, full LED light, airbag exhaust belakang, brake disc depan belakang. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder 150cc single overhead cam penyejukan cecair. Untuk maximum horsepower 12.5 HP. Untuk maximum torque 13.2 Nm of torque. Sistem bahan bakar fuel injection. Berat kering 125 kg. Jenis transmisi CVT variable speed. Untuk harga permulaan dalam pasaran RM9,990 tidak termasuk road tax dan insurans. Ok guys, untuk tempat keempat masih dari jenama Peugeot iaitu model XP400 GT. XP400 GT adalah merupakan skuter adventure. XP400 GT hadir dengan dua pilihan warna iaitu Shark Grey dan juga Snow White. Ciri-ciri menarik XP400 GT adalah seperti 5 inci TFT meter dipadukan dengan meter speedo dan juga RPM analog. Didatangkan juga dengan sistem keyless dan juga upside down fork ataupun USB fork, ruang penyimpanan kecil di bawah tempat duduk, soket pengecasan USB, windshield, ABS dual channel, full LED light dan tangki petrol 13.5 liter. Spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder 400cc single overhead cam penyejukan cecair. Untuk maximum horsepower 36.7 HP, manakala untuk maximum torque 38.1 Nm of torque. Jenis transmisi CVT variable speed. Untuk sistem bahan bakar PGM FI, manakala berat kering 231 kg. Untuk harga permulaan dalam pasaran model ini adalah RM43,990 tidak termasuk road tax dan insurans. Ok guys, untuk model skuter di tempat ketiga iaitu GT160S daripada jenama Royal Alloy. GT160S hadir dengan reka bentuk retro namun memiliki ciri-ciri yang disertakan adalah ciri moden yang sesuai dengan penggunaan zaman kini. Untuk ciri-ciri menarik yang hadir bersama GT160S adalah seperti full LED light juga berserta day running light ataupun DRL. Juga sistem keyless, 9 liter tangki petrol, TFT meter berwarna dan juga sistem TPMS iaitu tire pressure measuring system, ruang penyimpanan bawah tempat duduk, switch konsol dengan backlight, brake disc depan belakang dilengkapi ABS dual channel dan juga disertakan dengan traction control. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder single overhead cam 4 valve 158cc. Untuk maximum horsepower 16.1 HP, manakala maximum torque adalah 13.5 Nm of torque. Untuk transmisi CVT, sistem bahan bakar fuel injection dan berat kering 152 kg. Harga permulaan dalam pasaran adalah RM12,800 tidak termasuk road tax dan insurans.
Okey guys, untuk skuter di tempat kedua iaitu W-Moto NX150S. Pada 16 Mac 2026 yang lalu, pihak M-Force telah melancarkan model W-Moto NX150S ke pasaran Malaysia. NX150S hadir dalam 3 pilihan warna iaitu Grind Green, Glacier Grey dan juga Lava Brown. NX150S disertakan dengan ciri-ciri menarik seperti meter LCD berwarna, full LED light, soket pengecasan Type A dan juga Type C, ruang penyimpanan bawah tempat duduk 19 liter, tangki petrol 15 liter, brake disc depan belakang berserta dual channel ABS dan juga traction control yang boleh on off. Untuk spesifikasi ringkas, NX150S jenis enjin 4-stroke single cylinder, single overhead cam 4 valve 149.6cc penyejukan cecair. Untuk maksimum horsepower 15.8 HP, manakala maksimum torque adalah 14.7 Nm of torque. Jenis transmisi CVT. Sistem bahan bakar fuel injection. Manakala berat kering 132 kg. Untuk harga permulaan dalam pasaran RM6,688 tidak termasuk road tax dan insurans. Okey guys, untuk skuter di tempat pertama iaitu Aveta Viper 180. Di dalam kancah perang skuter di Malaysia, Aveta adalah antara penyerang paling kuat sehingga boleh dikatakan motosikal keluarannya banyak tertumpu kepada skuter. Kali ini Aveta hadir dengan model Viper 180. Aveta Viper 180 direka untuk mereka yang mahukan skuter yang dengan kuasa yang lebih bertenaga dan teknologi terkini yang sesuai untuk kegunaan urban dan juga jarak jauh. Ciri-ciri menarik yang disertakan dengan model Viper 180, full LED light bersama day running light, dashcam hadapan, tangki petrol 10.5 liter, TFT meter touchscreen 7 inci, brake disc depan belakang berserta ABS dual channel, traction control boleh on off, ruang penyimpanan bawah tempat duduk. Untuk spesifikasi ringkas, Viper 180 adalah seperti jenis enjin 4-stroke single cylinder, single overhead cam 174cc penyejukan cecair. Untuk maksimum horsepower 18.2 HP, manakala maksimum torque 17.2 Nm of torque. Untuk jenis transmisi CVT Variomatic. Untuk sistem bahan bakar fuel injection. Untuk berat kering 127 kg dan harga permulaan dalam pasaran RM8,998 tidak termasuk road tax dan insurans. Okey guys, jadi itulah dia tadi 5 model skuter yang dah masuk awal tahun 2026 ni ke pasaran Malaysia. Apakah pendapat korang tentang 5 model yang dah masuk ni? Jadi kalau kata korang ada apa-apa pendapat dengan 5 model yang dah masuk Malaysia ni, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Kongsikan pendapat korang tentang model-model ini. Jadi itu saja yang aku dapat kongsikan dengan korang untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika korang suka konten-konten yang dalam channel AMRB ni, consider untuk tekan butang subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang datang. Dan jangan lupa like, komen dan share. Jadi sampai ke sini je dulu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Teraju masa depan, dilitar dipersiapkan, terhenti sokongan dari pemimpin. Punahlah masa depan si pengejar impian. Tiba-tiba pemimpin stop. Ini bukan sekping kertas, ini permainan birokrasi. Ini soal keringat, ini soal dedikasi. Dulu dijulang, sekarang dibuang. Bakat antara bangsa kau biar dalam longkang. Dulu ada sokongan, dulu ada harapan. Sekarang korang datang bawa kegelapan. Mana janji manis yang engkau taburkan? Korang bunuh bakat si pengejar impian. Tutup pintu, kau bunuh mimpi, kau biarkan membatu. Bakat anak muda, kau biar berkarat.
bincang angka, kami bincang maruah ekosistem ranah. Tiada lagi harapan, masa depan mereka musnah. Sukan motor bukan main-main, bukan sekadar gaya. Inajan industri dunia, perjuangan ini dibayar dengan nyawa. Jangan hanya kenapa negara makin mundur, pemimpin salah pilih jalan. Jangan salahkan mereka. Keraju masa depan Blitar dipersiapkan. Terhenti sokongan dari para pemimpin. Punahlah masa depan si pengejar impian. Tekan break, tutup pintu, kau bunuh mimpi, kami akan membantu. Bakat anak muda, kau biar berkarat. Punahlah masa depan si pengejar impian. Tekan break, tutup pintu, kau bunuh mimpi, kami akan membantu. Bakat anak muda, kau biar berkarat. Punahlah masa depan si pengejar impian. Keputusan ini akan dikenang, bukan sebagai hero tapi sebagai penghalang.